Aduh, apa bendanya liriknya kopi ni koma. Memanglah orang sebut double meaning. Tak sanggup teman nak nyebutnya. Sebab bila kita sebut, dia akan menimbulkan konflik. Konflik di dalam norma masyarakat kita. Kita sedang dalam usaha untuk membina masyarakat, membina generasi yang baik, yang bertamadun. Tetapi bila ada unsur-unsur macam ini, dia menimbulkan konflik. Dia menimbulkan banyak interpretasi daripada lirik sebutan yang macam itu, yang boleh kita anggap sebagai ada double meaning. Bila ada double meaning, dia akan ada konflik semestinya. Walaupun makna itu bergantung dalam konteksnya, dalam konteks apa yang kita pandang, yang kita ertikan. Tambah pula kalau penyampaiannya dalam bentuk yang macam mana kita nak sebut, lagilah orang akan memandang benda itu sebagai benda itulah. Kita kena faham koma, dalam masyarakat kita ni masyarakat yang konservatif. Seperti di Malaysia, dalam rantau kita ini berpakaian seksi, kita tak boleh terima. Apatah lagi nyebut benda-benda yang apa itu. Lainlah masyarakat di negara barat sana tu. Kadang-kadang kita tak faham mengapa benda-benda macam ni wujud. Mungkin juga kerana kita nak menonjolkan sangat diri kita. Satu jalan pintas untuk viral bagi orang-orang yang mungkin ada niat untuk attention seekers, nak mencari, menarik perhatian, dan akhirnya matlamatnya adalah untuk keuntungan. Jadi kontroversi seperti ini sebenarnya dia menyebabkan berlakunya pertembungan di antara kebebasan seseorang individu dan juga tanggungjawab sosialnya macam mana. Namun begitu, kita dengarlah apa kata Haiza. Kenapa dia keluar lirik macam tu? Inilah yang saya kata, kadang-kadang kita penyanyi dangdut ni orang dikategorikan kalau seorang yang macam tu nanti semua sekali kan. Tapi sedangkan awak kena tengok dia seorang je macam tu.